dia guys, OnePlus 15. Bukan. Ni baru betul guys. So ini ialah OnePlus 15. Jadi untuk model tahun ni dia skip satu nombor daripada OnePlus 13 jump terus ke OnePlus 15. Kita tengok dari segi dunia reka bentuk. Well, secara keseluruhan reka bentuk dia macam Oppo Find X9 Pro yang terbaru. Dan model sebelum ni pun memang dia based on Oppo punya Find X model lah. Posisi button pun sama macam Find X9 Pro. Cuma untuk yang OnePlus 15 ni dia tak ada kamera button dekat bahagian kanan. Dan kat bahagian belakang ni gunakan plastik cover yang jenis fiber reinforced. Untuk dia punya skrin pula dilengkapkan dengan LTPO OLED display 6.78 inch resolusi 1.5K. Similar macam Oppo Find X9 Pro, cuma refresh rate dia lebih tinggi, ini 165Hz. Dan skrin depan ni pun dilengkapkan dengan Corning Gorilla Glass Victus 2. Untuk dia punya OS, ia dilengkapkan dengan Oxygen OS 16. Dan dari segi overall pun nampak seperti Oppo punya color OS lah. Dan to be precise macam iOS 26 jugalah. Dan Oxygen OS pun lekapkan dengan feature AI Mindspace macam Oppo. So korang tekan dekat dia punya side button ni, dia akan terus ke Mindspace ni, di mana korang boleh utilize dia punya AI features. Kamera belakang ni ada 3 kamera, 50MP punya main kamera, 50MP telefoto dan 50MP ultra wide kamera. Dan result kamera ni pun agak memuaskan. Kalau korang ni jenis kaki ambil gambar, boleh, bagi saya dia memuaskan. Dia taklah outstanding, tak bagi that wow factor. Sebabkan sebelum ni korang dah biasa dengan Hasselblad punya kamera. Tapi apa yang saya suka daripada kamera dia, ia boleh produce image yang cukup natural kalau dibandingkan dengan kebanyakan smartphone sekarang. Dan selfie kamera dia 32MP pun not bad jugalah. Dia boleh provide image quality yang okey. Kalau guna portrait mode pun dia boleh bagi bokeh yang agak smooth lah. Dan yang paling utama sekali ialah dia punya processing CPU. Ia dilengkapkan dengan CPU terbaru daripada Qualcomm, iaitu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Korang boleh tengok daripada skor Antutu benchmark ni memang cukup tinggi dia punya skor. Dan korang nak buat main game pun memang tak ada masalah. Namun, walaupun dia punya performance memang cukup impresif, tetapi masalah overheat memang tak boleh buat bincang. Jadi betul-betul lepas habis buat benchmark test, korang boleh tengok dia punya CPU tu meninggi sampai 63 darjah Celsius. Panas mat! Pegang pun rasanya boleh buat macam telur goreng ni. Jadi macam guys, apa pendapat korang tentang OnePlus 15 yang terbaru ni? Dengan dia punya chip processor yang cukup powerful, adakah korang akan angkat? Boleh komen di bawah.